kebanjiran premis warga asing, isu penempatan warga-warga asing, pendatang haram yang bertebaran dalam negara kita. Dia bukan berlaku dekat negeri-negeri yang ditakbir oleh UMNO saja. Dia bukan berlaku di negeri-negeri yang ditakbir oleh PKR sahaja. Bukan berlaku di negeri-negeri yang ditakbir oleh DAP saja. Awak tengok di Kelantan, premis Bangla, Rohingya, Pakistan bertimbun. Thailand. Takkan saya nak kata ustaz tak pandai merintah. Takkan kita nak kata macam mana ustaz punya kerja ni, ustaz tak pandai. Bukan. Pasal apa? Pasal isu premis warga asing ini, dia tidak dibawa dalam mesyuarat Esko Kerajaan Negeri. Jadi Esko Kerajaan Negeri ini tak tahu. Dia hanya sampai ke peringkat PBT, pihak berkuasa tempatan. Sepatutnya di pihak berkuasa tempatan ini, yang perlu bercakap terlibat dengan politik ialah ahli majlis. Tapi ahli majlis nak bercakap tak? Saya nak bagi tahu awak. Contohnya awak kata di kawasan kita ni banyak kedai-kedai Bangla, kedai-kedai Pakistan, kedai tak ada orang nak bercakap. Ada ahli majlis terlibat. Membela warga asing, membela pendatang haram, beri makan warga asing, langgar permit untuk dapat duit. Ada. Patutnya ahli majlis ni dia wakili parti politik. Contoh saya lah, saya buat terjahan di Bandaraya Kuantan, saya sorang-sorang saya, tahu tak? Gila tak gila sorang-sorang aku. Bukan saya tak nak ajak orang. Kadang-kadang ajak member kata nak datang, tak datang. Ada member takut, ada member semangat tak kuat. Dia macam nak pergi kat kubur lah. Takut ada buntianak, ada hantu, takut. Bila saya kata hari ni kita nak pergi terjah medan warisan, ayuh kita turun sama-sama. Ya, saya nak turun. Bila tunggu tak datang. Walaupun orang tu orang kuat, kaki gedebek, tak datang. Saya tanya mana orang dah tunggu lama tak turun, tak datang. Sebab apa tak datang, saudara? Sebab dia tak berani nak ambil tindakan. Sebab warga-warga asing ini yang bela dia melibatkan geng-geng dia. Ahli majlis, datuk-datuk, orang politik, NGO bela. Pegawai kerajaan. Jadi dia tak datang lah. Saya dah lama dah berjuang isu warga asing ni, premis warga asing ni di Kuantan, Pahang ni. Lama dah. Tak ada seorang orang politik yang hubungi saya nak bekerja sama-sama turun padang, saudara. Tak ada, saudara. Tak pernah ada saya tengok turun dekat jalan pasar, jalan Muka Ubi, bawa spanduk selamatkan tanah air kita, halau warga asing, batalkan lesen Alibaba. Tak pernah ada, saudara. Masing-masing tidur saja. Tidur. Orang nak kata apa? Langsung tak ada kesedaran. Sanggup biarkan kita rakyat marahin turun padang, dedah terjah, dia orang langsung tak sambut, saudara. Kenapa dia tak sambut, saudara? Sedangkan kita turun menyelamatkan negara ini, memikirkan tentang masa depan anak cucu kita. Sampai hari ini saya tak nampak turun. Awak tak percaya, awak tengok ada tak turun, saudara? Bukan dia orang tak tahu bahawa lambakan premis warga asing bertebaran dalam negara kita. Tak turun, saudara. Kalau turun pun takut-takut, saudara. Ini dia isu dia, saudara. Siapa saja yang jadi kerajaan dia tahu-tahu dia bawa masuk pekerja asing. Bawa. Sebab apa? Sebab dia nampak di situ boleh buat duit, saudara. Ini dia isu dia, saudara. Awak pergi tengok, awak tak percaya, adakah isu premis warga asing di tempat-tempat kita di seluruh negara ini isu kecil?
Patutnya turun, berimpun, bawa spanduk, selamatkan Malaysia, selamatkan tanah airku, hidup, hidup, hidup rakyat, berambus, berambus, berambus warga asing, tutup, tutup, tutup premis, halau, halau, halau Bangla, halau Rohingya, halau, tak ada, saudara. Seluruh negara tak berani. Bukan saja di negeri Pahang, seluruh negara saudara tak berani, saudara. Akhirnya kami ni yang tak ada apa-apa ni, kami turun, saudara. Tak malu lah. Pemimpin-pemimpin tak kira siapa kamu. Tak kira siapa kamu. Saya tak bercakap dari sudut politik. Kamu tak malu ke rakyat turun padang? Kamu ada jawatan, kamu ada kuasa, kamu ada kedudukan, tapi kamu lebih selesa duduk dalam pejabat, duduk dalam ekon, duduk dalam mesyuarat, tapi kamu langsung. Saya pernah follow sidang Dewan Undangan Negeri Pahang, saudara. Saya tak pernah dengar wakil rakyat bawa usul di DUN saya ni dah ramai dah warga asing, tolonglah kerajaan ambil. Tak ada, saudara. Nampak? Padahal dalam kawasan-kawasan Felda, dalam kawasan-kawasan berkampung penuh dah sekarang ni. Pakistan buka kedai, buka premi, guna lesen Alibaba, kahwin dengan janda-janda Felda. Habis, saudara. Bahkan pemimpin setempat, saudara, dia yang bagi laluan, saudara. Dia pun tak ambil tindakan, saudara. Sebab itu isu lambakan premis warga asing di seluruh negara kita tidak selesai. Sebab pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin rakyat langsung tak mainkan peranan, saudara.